Semua orang kena stop bayar along. Selagi mana kita duk bayar along, along ni akan lagi bermaharajalela kerana mereka akan ada banyak duit. Bila dia ada banyak duit, dia ada keupayaan untuk menyebabkan kartel-kartel di dalam agensi-agensi tertentu berkuasa. Langkah yang pertama adalah stop bayar. Langkah yang kedua adalah kita nak maklumkan kepada agensi siasatan. Terdapat 7 pelanggaran undang-undang yang boleh disiasat oleh pihak agensi siasatan. Nombor 1, Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang, kerana orang ni tak ada lesen. Tak perlu tunggu baling cat, tak perlu baling api, tak perlu tunggu ukut. Apabila ada mana-mana orang mengiklankan dirinya sebagai pemberi pinjam wang tanpa lesen yang sah, kesalahan tu dah berlaku, Seksyen 5/2. Kesalahan yang kedua adalah menggunakan akaun kadai, akaun-akaun yang tak sah. Kesalahan itu boleh disiasat di bawah Seksyen 411, 424 dan 4/1B AMLA. 411, 424 ni kod kanun kesiasaan, 4/1B adalah AMLA. Jadi kalau kata dia tak ada kuasa untuk mengambil tindakan, tu tidak benar. Kerana 4/1B itu kuasa dia untuk melakukan pembekuan terhadap akaun-akaun kadai tersebut. Yang ketiga, dia juga mempunyai kuasa untuk membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 506 Ugutan Jenayah. Kalau ugutan tersebut menimbulkan ketakutan dan boleh menyebabkan hukuman penjara 2 tahun. Kalau ugutan itu boleh menyebabkan kematian, yang boleh ugutan cedera parah, kebinasaan dengan api, boleh penjara 7 tahun. Yang keempat, dia boleh juga membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 504 kerana mengaibkan dengan menyebabkan pecah keamanan, pergi viralkan IC orang ke, pergi buat muka, letak gambar babi lah kat muka orang, letak gambar bogel lah. Semua tu pun boleh dibuat juga. Dan juga boleh dibuka juga di bawah Seksyen 130/7, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi, kerana dia menyebarkan IC itu, dan boleh dikenakan penjara 3 tahun dan RM500,000 denda. Yang kelima, dia boleh juga buka kertas siasatan di bawah Seksyen 29B Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 kerana gangguan tempat kediaman, tempat mencari rezeki, boleh kena penjara sehingga 3 tahun dan denda RM250,000. Boleh juga buka kertas siasatan di bawah Seksyen 435, 427 khianat, dan juga Seksyen 130/7, iaitu sindiket jaringan terancang. Ini semua provision ni ada dah. Yang saya tak faham adalah kenapa report ni di covering. Kerana report ini NFA, sedangkan asas-asas siasatan tu ada, jenayah itu ada. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak. Saya nak bagi nasihat sebagaimana klien-klien saya dinasihat. Hari ini saya bagi nasihat pula. Nasihat saya, jika perkara ini berterusan, apa yang kita akan buat, kita akan menghimpunkan semua mangsa-mangsa yang ada. Kita akan menghantar surat 107A di depan pejabat IPD secara ramai-ramai, menggunakan perhimpunan aman selaras dengan seksyen dengan Akta Perhimpunan Aman 2012. Jika tidak berubah juga, kita juga akan membawa mangsa-mangsa juga untuk buat perhimpunan aman di depan IPK, dan akan pergi di Bukit Aman, dan jika perlu akan pergi Jabatan Peguam Negara. Ini bukan benda baru yang kita buat, kita dah biasa buat. Sekiranya tidak ada perubahan, kita tak ada pilihan. Kita tak mau kejadian yang sama berlaku macam kawan kita ni. Kalau hari ni dia ni boleh cuba untuk membunuh diri, kita tak mau tengok orang yang lain. Saya ingin noktahkan masalah ni. Nombor 1, stop bayar along. Lagi korang duk bayar along, lagi besar kepala sedikit tu. Masa untuk kita ambil tindakan. Agensi siasatan, anda mempunyai kuasa, kami tak ada kuasa. Kami hanya NGO biasa saja, tetapi kami mempunyai kuasa rakyat. Kami akan buat perhimpunan, kami akan desak sampailah perkara ini berubah. Dan yang kami mahukan adalah satu hari nanti, apabila report yang berkaitan dengan along, report itu merupakan satu report yang mungkin dirujuk kepada satu Seksyen 130V sindiket jaringan terancang, supaya perkara-perkara ini dapat diambil dengan serius, terutamanya daripada pihak D9.